So kalau let's say pergi dekat crime scene tu, Aha. pernah tak macam kita tahu selalunya bila dah mayat tu dia dah bawa forensik dah bawa dan sebagainya. Pernah tak macam terjumpa serpihan macam Kita akan nampak serpihan kulit kepala dengan rambut, gigi, kadang-kadang pipi punya macam ni kita tahu pipi sebab nampak janggut. Macam tu. Kadang-kadang kuku punya ni dia macam terkopik, tertanggal. Itu normal dan kita akan uruskan dengan cara yang betul lah. Mengikut proses yang betul untuk kita dispose benda tu. Dia kena return ke mana ke? Okey, kita tanya waris dulu. Waris nak ambil diorang uruskan ataupun macam mana. Kalau kita nak kita settlekan, kita akan buat lah. Kita akan uruskan benda tu. Tapi kalau macam waris kata nak bagi dia, so kita akan minta dia sediakan satu bekas kontainer yang boleh bertutup. Kita bagi kat dia, kita seal dengan plastik dan kita akan buat label lah. Jadi dia nak ada yang nak tanam ke, nak bakar ke, kadang-kadang ada jumpa jari seketul, ibu jari, kadang-kadang kita jumpa tulang-tulang kecil. Tu kalau jenayah lah, kadang-kadang jenis bergaduh kan. Macam dia punya bersepai dia punya anggota badan dia punya macam mungkin tulang ke apa, tak pasti. Tapi kita tahu itu part of the body lah. Jadi kita tanya, kalau kata diorang okey, kita settlekan terus lah.